Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua nak tahu apa yang kita nak belajar hari ini? Nak. Okey, jom. Apakah yang dimaksudkan dengan kesantunan bahasa? Adakah sekadar kita bercakap dengan lembut ataupun sekadar kita menggunakan perkataan tolong ataupun terima kasih? Sebenarnya kesantunan bahasa merujuk kepada cara kita menggunakan bahasa secara sopan, beradab dan sesuai dengan situasi serta latar sosial pendengar. Dalam konteks pendidikan ni, kesantunan bukan hanya tentang berkata-kata lembut, tetapi melibatkan cara panggilan, nada suara, pilihan kata dan kepekaan terhadap perasaan murid. Menurut John Phillich, komunikasi yang santun ialah komunikasi yang mengurangkan unsur yang boleh menyinggung perasaan serta meningkatkan rasa hormat dalam interaksi. Jelaslah hal ini menunjukkan bahawa kesantunan berfungsi untuk menjaga hubungan sosial agar kekal harmoni. Secara umumnya, kesantunan bahasa ini merangkumi 3 bentuk utama. Yang pertama, kesantunan linguistik yang melibatkan penggunaan gelaran dan pilihan kata yang sesuai. Yang kedua, kesantunan pragmatik yang merujuk kepada cara kita menyampaikan teguran atau arahan secara berlapik. Dan yang ketiga pula, kesantunan budaya yang menuntut kepekaan terhadap nilai dan adat sesuatu kaum. Dalam sekolah majmuk pula, ketiga-tiga bentuk ini amatlah penting. Kerana apa? Murid datang daripada pelbagai latar budaya. Jika seorang guru kurang peka terhadap panggilan nama, nada teguran atau gurauan berkaitan budaya, situasi tersebut boleh menimbulkan salah faham dan menjaskan hubungan guru dan juga murid. Untuk kita fahami isu ini dengan lebih jelas, mari kita lihat beberapa situasi yang berlaku dalam sebuah kelas di sekolah majmuk. Jom! Oleh itu, dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, kesantunan berbahasa bukanlah satu pilihan tetapi ialah satu keperluan untuk kita melahirkan generasi baru yang beradab dan bersatu padu. Sekian, terima kasih.